Podcast ini dibawakan khas oleh Motor Heaven Garage, specializing in bike repair and maintenance. Buy, sell, trade in, rental and refinance. Nothing lasts, nothing is finished, nothing is perfect. Located at Bukit Batok, W Sega Plaza 0311. AF Wash Lab for bike, car wash and lorry for up to 14 feet. Drive clean, ride in style. Not forgetting Sixers Apparel for your streetwear and fashion needs. You a Sixers yet? Last but not least, My Premium Solution Private Limited. Call them for all kind of pest issues and cemetery maintenance. Premium with high values. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Tangkol pun tangkol lah. Yeay! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to Waalaikumsalam. another episode. Nanti dulu. Tak sabar. Okay, Saya bukan tak sabar. Orang cakap Assalamualaikum. Kita mesti nak sabar. Kasih kita intro. Apa tenang dulu. Kasih kita intro dulu. Ya Allah, dia ni. Ini darah muda. Darah muda. Okay. So this week kita ada guest. Okay, guest kita I think quite well known in the scene. Kita seorang yang quite veteran dalam the entertainment scene. Jadi it's an honor for us to have him around today. Yap. Kita banyak yang kita nak berbicarakan. Adakah orang dia baik? Kita nak squeeze in. Agaknya baik. Okay, kita Orang tak mana agak, tahu kita aku tak ni susah. agak. Kita kasih dia intro diri dia. Silakan. Hai. Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang yang hidup. Yes, ini sentiasa dilakukan. Ya. Okey, saya kenalkan diri saya. Ya, Nama silakan. saya Roslan bin Kemat. Yes. Usia saya nak tahu. Bilang Masuk 63 tahun. Alhamdulillah. Tapi tengok macam 36 tahun. Betul. Dah sebaya dengan kita semua. Sebaya. Nak Ini cakap nak panggil tak abang boleh ke juga panggil kan. bapak ni. Kena pangkas Zam. Jangan Zam. Okey itu je. Oh. Pendeknya. Banyak lagi. Nak kalau tentang diri saya seorang pelakon drama yang tak bagus. Humble lah. Humble. Sebab apa? Sebab apa tak bagus? Kadang pakai, kadang tak pakai. Kalau bagus, benda tu sentiasa dipakai. Betul? Betul juga. Itu Jadi yang saya kita memang nak tanya kan nanti kejap lagi. Tanya apa dia? Sabarlah. Kan nak tanya tentang Wak Lan ke Abang Lan tak Tadi kan nak cakap umur 36 tahun. Okey lah abang. Okey, abang. Aduh. Macam mana nak kau ni? Makin sejuk aku rasa. Tak, okay, kita nak tanya from the beginning lah. Macam mana Wak Lan jadi Wak balik? Kata Abang sorry minta maaf. Wak tak nak jawab. Zam, jangan Zam. Abang Lan. penat dah. Baru start tau. Okay, Abang Lan. Yes. Alah. Okay, macam mana start in the industry lah sebagai seorang pelakon tu? Macam mana dia kat mana dia start tu? What's the breakthrough? Okay. Daripada awal masa tu umur Abang Lan Betul Abang Lan. Dekatkan sikit Abang Lan mic. Dalam tak silap usia dalam 18 tahun. 18 tahun Oh, Yes, muda. I start from drama. Yang asuh saya yang mencokil bakat saya ialah tu Yusman Umar. Okay. Kenal tak penyanyi Yusman Umar? Actually tak lah. Saya Nanti kerja kita dengan dia. research. Jadi dia tengok saya, Lan, mari lah cik bawa kau masuk kelab. Masa tu dekat Toa Payoh lah. Kita panggil kumpulan Musadra. Dulu time banyak kelab, banyak dramanya persatuan. Okay. Ada Sriwana, PS, ada Udan Andara. Tapi every year kita ada satu macam pertandingan. Kelab-kelab mana yang bagus pelakon-pelakon. Di situ kita ukit kita punya pengalaman lah. Jadi pelakon boleh, tak jadi pelakon tak boleh. Di situ dia orang congkil bakat-bakat kita. Tak sama macam sekarangnya. Lain. Sekarang handsome, putih,
Suara macam katak pun boleh berlakon. Alamak. Alamak. Kita tak lepas lah. Tak lepas lah aku. Tak lepas. Aku tak lepas lah Putih je kira. dah tak lepas. Tak Bak lepas. putih. Kita tak lepas. Kita tak lepas. Dulu nak masuk TV susah. Kira susah. Kira yang Abang Lan punya cerita tu. Kau tengok aku tersasul lagi. Kena sabar juga Jangan sebab aku bila ni. main bola kau panggil Abang Lan. Zam, kenapa kau give away Zam? Kau give Yalah. away. Bila main bola Abang Lan. Wak Lan apa bila panggil Abang Lan? Nak bola kan? Nak dapatkan bola nak kena puji Wah, sikit. dengan okey. abang dekat. Okey. Abang Lan. Itu kira apa? Dia orang ambil bakat macam mana tu? Kira audition ke? Ya, bukan dia ini macam dia ada banyak macam-macam tadian macam-macam kelab macam Udon Dadara apa ni Seriwana. Kira dia stage lah. Dia orang ada sendiri punya persatuan lah. Oh, banyak okey, dulu okey, banyak okey. dulu banyak. Okey. Dulu bukan senang nak jadi pelakon. Bila kita Abang Lan ada satu pengalaman pahit Time berlakon dekat Fort Canning. Dulu Fort Canning every pertandingan drama dekat Fort Canning. Oh, okey. Itu Abang Wakil Pesta Perdana pertandingan drama yang terbaik. Sekali lagi berlakon-berlakon ni, tapi budak-budak dulu punya teknik, kalau bikin macam satu real barang yang betul macam batin tu. Lawan Batin? Macam keluar api. Oh, okey okey. Yes, diorang because dia from politeknik, diorang tradisional pandai. Okey. Habis satu hari tu rehearsal pakai belum pakai isyak, ingat lagi pakai kat sebelah kiri ni. Pakai nila, wire masuk kat badan. Oh, okey. Bila time masanya kita berlakon kan, kita tahu bila macam dulu orang macam realistik tau dia nak pelakon nak keluar silat nanti keluar macam batin tau. Api keluar. Okey, special effects Pyroteknik. Sekali dari tu dia nak berlakon kat atas pentas ni, ini lagi final tau. Final. Masa tu berlakon untuk kumpulan ni Mustadra ada kat Toa Payoh. Sekali lagi belum sempat nak time dah terlanggar sendiri lah. Tiba-tiba dia meletup terbakar. Rambut semua bakar. Habis. Belum habis lagi tu syuting. Tahan sakit tu, guling nak matikan api tu. Sekali dah tu bangun, sekali yang ada pelakon tak tahu kan kita ni injured. Tapi orang yang dekat backstage semua dah tahu. Dah nampak dia punya luka semua. Sekali lagi pakai rambut wig pelakon. Kita dulu cerita purba kan. Kita rambut panjang kan. Sekali di tu satu tu pelakon tu boleh tepuk kat kiri sakit terpekik Tengah melecur melecur, rambut wig jatuh tapi peluk dah tepuk tangan. Oh, baik. Jadi baik. Tak baik. Terus belum habis tau drama tu, belum habis lagi. Lepas tu keluar je diorang tangkap abang-abang bomba lah. Diorang peluk, taruh air kan, peluk. Sampai ini hospital. Terus pergi hospital, masuk hospital satu malam. Melecur habis. Melecur belakang. Melecur. Kira dulu nak nampakkan dia punya efek dia orang taruh kat dia punya actor Dulu punya time Abang punya time lah. Itu betul pengalaman tapi time tu popular lah. Kalau surat khabar kan. Okey, betul lah. Dan ingat lagi dia punya title pelakon drama melucur akibat belerang. Sulfur. Belerang lah. Nama naik pasal itu lah. Wow. Kira committed lah. Itu time bila itu agaknya masa tu bukan Suria. Time tu tak silap SBC lah. Singapore Broadcast tahun 70-an lah. Tapi kalau sekarang nak jadi famous terbakar diri lah. Tak ada, bunuh diri. Bunuh diri. Tidak. Itu dapat nama tau. Adakah dia baik? Dapat nama. Oh, itu kira daripada macam drama-drama gitu keluar surat khabar. Taklah pasal accident ini jadi pasal accident dia. Pasal accident jadi Kementerian drama Persatuan Dramatis Melayu kan. Diorang stop ni semua. They not allowed do all this thing already. Oh, itu last lah. Itu last, itu stop. Sebab dah jadi kecelakaan accident kan. Diorang tu stop. They say no more this thing is going on. Stop. Di situ jadi kita terpaksa berlakon jangan lain, yang cara lain lah. Berlakon. Lepas tu time tu nak jadi bila jadi ni satu kali Suria dia keluar TV dekat siapa yang nak jadi pelakon kan. Suria looking for actor lah. Abang try lah taruh nama. Okey. Tapi itu kira Abang Lan dah somewhere dah. Belum. Dalam kira persatuan-persatuan drama ni kan, persatuan macam klub-klub ni semua, Abang Lan dah ada nama lah. Nama tu tidak lah. Diorang cuma tahu kelab nama kita je Mustadra.
Oh, kira tu nama itu yang orang ni pelakon paling bagus-bagus lah. Diorang punya budak-budak punya backstage ni orang semua bagus-bagus. Ada talent lah. Talent bagus lah dekat tu. Dah tu abang stop, tak nak involve lagi drama lah. Sebab apa? Ini cakap terus terang, bila kita ada kelakar ni, takut lah. No insurance. Tak cover lah. So it's nothing lah. Orang tak pandang kita kena ni, ini they don't care. Jadi kita di situ bilang, alamak, sudahlah, stop drama lagi baik lah. Sakit tau, bukan tak sakit. Kita rasakan kalau kulit kita koyak. Yalah. So stop about 1 year plus. Kali drama dia keluar. Ini SBC keluar peluang pelakon, pelakon 10 lelaki 10 perempuan. Di situ abang try lah. Lama cakap, Lan try lah, kau dah ada ni, try. Pergilah dapat nama. Dalam 100 lebih dia ambil cuma 20 je. 10 lelaki 10 perempuan. Jadi rezeki kita nasihat abang, jadi dapatlah involve dekat situ sampai sekarang. Tu kira apa watak dapat gitu? Itu dia dalam 10 orang tu 10 lelaki 10 perempuan, tapi sampai sekarang abang rasa yang tak involve dah banyak lah. Cuma yang involve abang rasa abang ada 1, 2, 3 lagi pelakon lah. Ada 1, 2 pelakon. Time pelakon ni kan, diorang pilih pelakon. Bila kita nak masuk ni, nak masuk TV ni, director dulu tak sama macam director sekarang. Dulu tanya, awak pernah berlakon ke? Awak tahu berlakon ke? Tanya macam itu. Tanya experience lah. Dia tanya, dia tanya, awak boleh berlakon ke? Pernah masuk persatuan mana-mana ke? Nak masuk TV, awak tak senang Dulunya director tak sama sekarang director lain. Direct lah. Direct cakap. Habis, awak cuba berlakon, saya tengok. Nanti dia kasih skrip, kita berlakon lah. Depan kamera. Dia tengok, sampai masa nanti dia dah ambil berapa puluh orang dia nak 10 lelaki 10 perempuan, one of them banana dapat. So dia tu masuk kelas lah. Kita masuk kelas drama, dia ajar drama gini, everything sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang masih ingat lagi berlakon yang abang first berlakon drama cerita budak cacat. Abang berlakon dengan siapa? Abang Madisor. Masih ingat. Abang Madisor. Dia yang ajar abang Lana. Masih budak kan, dia ajar orang gini berlakon aja. Dia yang ajar. Orang jadi orang cacat. Budak cacat. Anak yatim dia tua dia jaga. Itu dah lupa lah drama cerita apa tu. Dia kira itu first role dia dah heavy Yes. Bikin ini role susah tau. Macam cacat ni. Tapi kenapa tu bagus tau? Dulunya berlakon, hari ni berlakon, habis hari ni dapat duit. Cash mana terus tak ada proses-proses. Dulunya cara tak sama macam sekarang. Dulunya nanti pukul 3.30 daripada atas orang turun bawah kan. Duit dah datang. Voucher pergi tukar ambil duit dah. Gitu berapa walan gitu? Itu time tu dapat dalam tak banyak lah. Dia dalam kalau main about 300 lah. 300 dah besar juga apa? Kalau dulu besar 3 tahun berapa tu? Yes. Whole day. Kira whole day sebelum kita berlakon dekat kamera, face to the camera. Macam kita ada datang kelas tau. Kena datang kelas. Macam ni duduk. Nanti kita berlakon, duduk sana, kamera one sana. Nanti kita nak kena ingat mana kita pergi. Sebab apa? Dia dah tulis kat skrip tu, Abang Ruslan ni berlakon. Nanti bila dah rehearsal 2 malam, Saturday pagi, Saturday pukul 1 kita dah nak naik studio dia. Sama apa yang kita buat. Sama setting sama. Dia tak boleh like suka-suka. Sebab dia dah ikut, dia dah tulis mana kamera one, you follow this one. Kamera tu, you follow this guy. Nak pergi mana pun nak kena ingat. Yes. Okay. Nak kena ingat. Tak senang. Sekarang kamera mau boleh kiri kanan 4 belakang pun. Dulu 3 kamera, 2 kamera, lari sana sini. Parah juga cameraman. Tak sama. Different from today sekarang punya berlakon. Yang apa ni kamera. Lain. Itu pengalaman weh. Tapi baguslah diorang ajak. Kalau sana kita berlakon, kalau salah take kita stay lah. Nanti dia bukan. Sekarang pun okey, sama lebih kurang. Tapi sekarang semua berlakon pakai kamera gini kan, bergerak-gerak. Dulu pakai kat itu, tarik sini kamera wire, tarik wire lah. Tak sama, totally different. Dah lain lah. I mean transit dah ni dia punya evolve lah. Dah evolve lah. Orang nak senang nak jadi pelakon ni. Kita ada experience. Tapi yalah, tak sama lah macam awak Lan. Kita pun dah pernah tengok the setting, everything macam mana. Tak sama lah macam awak Lan. Tu dulu punya cara lain, sekarang lain. Habis bila berlakon, cerita yang paling popular sekali cerita tu lah Jeritan Sepi. Yalah, baru nak tanya ini orangnya. Ini orangnya. Lagi kau dia tengok macam mana. Bismillah ya bayi.
Itu kira one of the Main actor star lah. of the show lah. Star. Cerita Jeritan Sepi ni belum berlakon ni. Kadang-kadang nak cakap terjadi pada diri sendiri pun, my family pun sama. Because that time I was married already. Okay. Ada anak. Ada anak. Rasa dia punya lakonan tu Sampai lah. sampai. Sebab apa? Satu kali pernah pergi ni bulan puasa lah. Pergi Gilang makan dengan anak-anak dalam tak silap anak 3 lah. Okay, jap. Kasih backstory sikit. Kalau siapa yang tak pernah tengok Jeritan Sepi ni, dia punya story kira Abang Lan ini dia father of Cik 3 anak. Betul tak? Cik Le is adik ipar. adik ipar. Adik. Adik. So Cik Le ni dia kurang upaya. So apa ni? Abang Lan ada 3 satu anak perempuan, anak lelaki dengan anak perempuan. Perempuan, lelaki, perempuan, betul? Yes. Kan? Dengan inilah, dengan aktor Mastur Ahmad Mastur Ahmad, Wang apa ni? Farah Wangik. Anak dia yang lelaki Aiman. Yang perempuan tu Lini. Ya, so dia orang is a very family susah lah. So Abang Lan, apa nama aktor role tu? Mr. Kadir. Kadir Kadir kan? So kerja security guard, kerja cleaner, banyak-banyak kerja kan? Betul tak? Betul. Untuk just live out to the family. Hustle And at the lah, same hustle time lah. ada hutang. Banyak hutang, betul? Kan? Ada hutang kan? Banyak hutang kan? No. Kita tu tak ada banyak hutang. Ada hutang lah. Orang susah je. Orang susah. Okay. Because susah because my wife not working. Okay. Dalam kita tu ada adik cacat. Anak sekolah 2 sekolah. That time bukan senang nak dapat duit kan. Yalah, betul lah. So I must struggle to do everything what I want to raise my family. Yes, understand. Same macam my life now. Now we go back to that. Yes. Same. Sekarang drama yang tu yang berkesan sebab apa tau? Banyak dalam satu hari rekod dia dalam 1 juta orang tengok satu malam. Oh. Yes, 1 juta orang. Because banyak orang suka cerita ni. Sebab apa? Dia cakap cerita ni beza dengan cerita yang lain-lain. Ini kisah hidup sebenarnya yang terjadi kat Singapura. Betul. Ya, orang boleh relate. Tapi gila babi. Saya ada cerita gila babi. Sampai sekarang selalu orang Masih tengok. Dekat Mi Watch ada. Ya, Mi Watch ada. Mi Watch ada series. Kalau nak tengok Abang Lan, bila dia time Abang Lan, Abang Lan. Itu Abang Lan. Ini masih Abang Lan. Masih. Abang Lan time Abang Lan. Ni Abang Lan lah. Abang Lan. Ni Abang Lan. Tapi dalam Mi Watch tu dia lagi Abang Lan. cerita ni bagusnya apa tau? Berkesan lah kita. Alhamdulillah pelakon-pelakon ni bagus-bagus. Bagus. Cerita dia berkesan. Because kalau kita pelakon, partner kita tak bagus, Susah nak ini. The scene tak sampai lah. Dia punya apa ni, aura. It's very important. The energy, aura energy semua. is very important. Pasal itu cerita, aku kira dulu tengok juga. Aku tengok sampai all the season lah. Dia 3 season kan? 2. 3 lah. 3. Macam mana ni? Pelakon sendiri tak ingat season Lupa berapa? banyak sangat. Banyak sangat. Abang. 3 kan? 3 season. 3 season. So dia punya kira the first season dia hit gila lah. Jadi orang terhook orang nak tunggu, nak tengok lagi. Pasal bukan pasal dia punya plot, dia punya story plot pun baik lah. Tapi dia punya acting. Yes. Dia punya acting. Pasal pada Zam itu macam set the standard untuk apa-apa drama yang akan datang selepas tu. Itu dia punya ni tau. Benchmark dia punya benchmark tau. Kalau korang mana tu sah kita punya pelakon-pelakon macam ini tau. Serius. Tapi kalau kita berlakon macam ini, memang banyak orang cakap Dekat sikit. Orang cakap, Lan, kenapa kau tak nak lari Malaysia? Kenapa tak nak lari Malaysia? Banyak dia punya susah kita nak pergi sana. Kita kalau nak pergi sana, orang tak kenal kita. Betul lah. Orang tak kenal kita. Apa kita nak duduk kat mana? Masjid. Nak duduk bawa kat bus stop. Kita bawa jembatan. Ya, kena sponsor diri sendiri apa? Masalah kita. Habis nanti orang cakap, awak boleh berlakon ke? Orang Singapura ni boleh berlakon ke? Malaysia lagi banyak. Memang betul lah. Betul. That's why I not to dare to go. Because I got family here. Kalau kita pergi sana 2 minggu tak kerja, tak ada duit, kat sini anak-anak nak bini nak makan apa? Betul. So must think about that. That's why I don't go there. So tak apalah. Pernah ada invite lah. Ada. Pernah.
cakap terus terang kat sini, Galak pernah jumpa Abalan. Cakap Abalan. Oh. Galak personally talk to me. Wow. Gerak. Baru Cik Ruslan. Cik Ruslan. Gini. Misai. Terima. Dia kat serius, Cik Ruslan tak payah datang KL lah. Duduk kat Singapura sudah. Kat sini susah. Orang Singapura datang sini, kita susah. Bagi to me nasihat kayu, you better stay kat Singapura. Ada berlakon, you pergi. You minat, you pergi. Kalau you rasa dapat ada duit, you pergi. No need to come KL. Dia betul tak betul? Serius. Tapi dia jadi famous. That's why. You know what? No. Dia jadi famous. Dia ada orang sponsor dia. Ada orang jaga dia. Kalau Abang Ruslan pergi sana, siapa nak jaga? Datin. Boleh. Mana tahu? No, dosa. Sekarang dah jadi datuk tau. Datuk Lan. Dosa. Dah tak boleh Abang Lan. Dosa. No dosa. Tan Sri. Tak boleh pasal time tu dia Abang Lan dah kahwin. Oh, kalau bujang Dah lain. Kalau bujang dah lain. kena pergi kejar dengan pisau. Bujang terang-tang. Sekarang panggil Dato' Lan. betul. It's true. YB. Cerita Jeritan Sepi ni, Jeritan Sepi very popular. Sampai dulu kita ada newspaper tau. Yes. Oh, yes, betul. Dia interview me. Dia interview. Dia cakap orang putih lah. Dia pun heran kenapa orang Melayu macam Cik Ruslan ni, you are very good, you got talent, why you kerja yang macam-macam kerja je buat. I cakap lah, it's my life. What to do, everybody punya hidup tak sama. Tak berbeza. 5 jari kita tak sama, kecil panjang. Macam nasib saya lah. Awak, saya tengok awak kerja tong sampah. Yes, I'm doing tong sampah. Pernah dulu. I kerja tong sampah dekat bus stop. Tukar-tukar plastic bag, sapu kat. I don't care. I don't worry about my glamour. Tak minat ni semua. Important my life, I want money to survive. Yalah Bagus. That's a good thing. I do everything. Dan kadang orang kenal, pelakon ni kerja tong sampah saja. I don't care. I don't disturb you. I don't ever disturb your family. It's up to me. What I'm doing is my life. Cari rezeki Sama daripada aku, for me lah, how I see Abang Lan is big name tau. Betul. Big name macam big name. Yes. Tapi bila kenal pecah boh. Itu aku setuju. So means dia tak carry macam, kau ingat ada episode before kita cakap pasal orang dah carry away by popularity ni semua. Dia tak, dia humble gila babi. Betul. When I say humble, it means humble macam members punya tau. Betul, humble bowl lah. Sembarang punya. Sampai dulu dah bila keluar kat newspaper kena suspend, saya tak boleh berlakon 2 tahun. Asal? Kenapa ni? Kena gam. Why? Because I'm talking bad about The industry. Okay. So that interview is apa Newspaper. interview? Newspaper. Habis Abang Lan cakap habis what you say, what you want to say, you say lah. I say lah. Mampus. I don't care because I know that is wrong or not wrong, is up to me. Faham. Jadi kalau Abang Lan buat sesuatu gini, orang lain pun akan tahu. Pelakon-pelakon lain pun akan tahu. Oh, memang betul. Yes, I kena Kenyataan hidup lah. Orang pun tanya, kenapa pelakon-pelakon Melayu tak boleh maju kat Singapura? Kenapa tak ada duit? Kenapa tak boleh kaya? Yalah. Kenapa kerja siang malam? Kenapa kerja factory? Kenapa kerja jadi office boy? Ya, faham. Jadi di situ kita cakap lah keluaran kita. Kenapa kita tak boleh jadi besar lah, kaya. Okay, first thing ini bukan cakap keburukan production Ni cakap terus terang. Kenapa orang Melayu kita tak boleh maju? Kita tanya diri kita sendiri. First thing, kita cakap bahasa Melayu sama. Betul. Malaysia, bahasa Melayu. Yes. Brunei, Melayu. Sabah Sarawak, Okay. Indonesia. Ada telur dia sikit. Kenapa drama diorang boleh masuk kita punya channel sampai beratus-ratus channel? Kenapa drama kita tak boleh masuk negeri diorang? Betul. Why? Betul juga Pasal sana sini ada. Sini kat sana tak ada. Kenapa Itu tanya diri sendiri. Macam mana nak tanya diri sendiri? Tanyalah kenapa tak boleh maju. Pasal kita nak in the industry, it's very hard for us to question. You know why? To me lah, what I'm thinking kerana mungkin they will say, wah, drama Singapore mahal, they buy. Drama Malaysia murah, drama Indonesia murah. Singapore maybe they sell about 100 over satu filem. Siapa nak pergi beli? Dia punya price range. Tapi macam mana cerita Indonesia punya rabak-rabak sampai 200 episod pun boleh keluar. Ya, betul. Tak habis tu tengok. Kita why kenapa drama Jeritan Sepi kenapa tak boleh masuk Indonesia? Betul. Kenapa tak boleh pergi Brunei? Kalau cerita ni keluar mesti lagi popular, lagi kita naik. Ada standard apa? Betul. That's why tanya diri sendiri kenapa. True colour.
Wah, tak tahu Ini Price, banyak orang tak tahu, tapi bila diorang tanya kenapa pelakon Melayu, pelakon Singapura tak boleh ada permanent pelakon, rumah siang malam kerja. betul lah. This is the point lah. Maybe to me, I'm thinking that. Ya lah, okay lah. I mean, it's quite realistic in a way also lah kan. Yes. Pasal kita pernah berbual pasal ni Yes, apa? betul. Correct. Tapi Aaron Aziz, Aaron Aaron. So kasih nama Aaron to me Aaron Aziz, to me that time dia belum boleh jadi pelakon. Belum Permulaan lah. Permulaan dia tak boleh jadi pelakon. Dia punya muka kita tengok dia boleh jadi model lah. Untuk pelakon very tapi sekarang insyaAllah alhamdulillah lah dia berubah, dia change, dia boleh berlakon, dia popular, datuk. Tapi itu pun kira dia grow lah. Dia punya acting proses, pun makin bagus Dia kat sana dia senang, orang sponsor dia, jaga dia. Okay. Dia ada tempat. Ada orang jaga dia, sponsor dia. Lepas tu dia boleh hidup. Pasal orang nampak dia punya potential lah. Yes. Okay. Yalah. Kalau abang pergi sana, Datuk. Tapi the thing is like at that point of time Abang Lan pun belum tahu Abang Lan punya nasib atau rezeki Abang Lan dekat Malaysia. Mana tahu at that point of time with your potential that you have, kalau Abang Lan pergi Malaysia and you really want to persuade, maybe mana tahu ada orang yang nak can take that chance. That thing happen in Singapore juga. Ya, dulu ada menteri apa ni, tak silap, Dr. Ahmad Mata. Ingat tahu tak? Dr. Ahmad Mata dengan Malaysia punya Datuk Muhammad apa, dah meninggal arwah tu, Datuk Muhammad apa. Dia ada combine tau dengan ni, bikin drama. Some of the Singapore actor, Malaysia semua combine acting. Tak sampai pun. Oh, tak sampai. Stop je. Pasal Kalau dulu tu Datuk Rahmat Malaysia punya seni. Kalau betul-betul dulu, kalau orang betul, memang kita boleh maju. Dah cakap tadi lah. Dah cakap tadi kenapa kita tak boleh maju. Okay. You understand lah what the mean that. The reason behind it. Yalah, the reason. Kalau tidak, dah banyak pelakon-pelakon Singapura kaya. It's over there. Banyak. Nak comparekan Singapura punya pelakon lagi baik pelakon-pelakon lama-lama dulu. Banyak. To me, the best pelakon yang I salute arwah ada sekali. Dia punya pelakon natural, semua dia boleh buat. Boleh nampak, yes. Dia kesian, dia alas apa yang dia dapat. Sakit lah. Sakit apa yang dia dapat. Tak ada apa-apa pun. Yalah. Ini kadang-kadang kita perlu kaji. Ini cakap terus terang bukan merajuk, bukan marah, geram. Cakap open lah. Cakap open. Jangan terbuka lah. Jangan ambil hati semua. Jangan ambil hati. Tapi bila hidup tak nak kasih apa-apa. Bila dah mati, sekalung bunga, sekalung budi keluar. Kita kehilangan seorang pelakon lah. Kita kehilangan bapa pelakon. Ini semua keluar. No point already lah. Orang tu dah tak ada dah. Lagi dia masih hidup, patut kita yang tolong dia support. Baik tu dramatis sekarang, dramatis ini untuk kalau cakap pasal dramatis bola sepak ni, kita pun ada bikin. Kita ada bantu untuk pelakon-pelakon yang sakit. Yalah, kita bikin apa that time kita pergi. Kenapa orang lain tak boleh buat? Kita took the initiative kita dramatis pergi that time. Orang lain tu kira maksudnya macam yang tertentu lah. Yes. You're talking about. Understand. Okay. Abang berlakon pergi Malaysia. Nama besar lah. Abang pun berlakon kat Malaysia juga. Pergi berlakon kat Malaysia. Pernah juga. Pernah berlakon, tapi bukan dengan filem Malaysia, dengan Singapurnya. Tapi set kat sana lah. Yes. Okay, faham. Cerita macam-macam berlakon kat Malaysia sana. Tapi drama dia sama juga. At the end sama juga hidup. Yalah. Bukan kata orang ni kat Singapura ni, drama ni sebagai seni hiburan kita je, untuk kita lepaskan. Jadi kalau kita tak lakukan drama ni, dia akan mati. Betul. Tak ada yang akan follow up. Seni habis. Seni habis. Jadi di situ kalau mana-mana production panggil abang berlakon, I go, I don't mind. Yalah. I go. This Thursday abang ada drama. Ada Alhamdulillah. Masuk. Keshing. Masuk, babe. Yang panggil Pak Lura. Dia panggil abang berlakon. Baiklah. Tak banyak lah, satu scene pun duit juga. Jadi lah. Tapi takkan nak kasih hang kebun lah. Tapi takkan nak kasih 100 kan. Alah, of course lah. Itu Abang Lan punya market rate, Abang Lan jagalah. Tak apa. Betul. So ada acting lah. Jadi apa? Jadi bomo. Ni confirm inside tebal punya. Gini macam punya. Gini. Bomo
Dia tak boleh angkat. Hey. Dalam drama Belanja hidup ni dah hampir nak dekat 30 lebih tahun drama belah involved in drama in Suria lah. Drama filem pun drama pun dah banyak juga belang buat macam-macam drama belang dah berlakon. Banyak. Betul je lah. Banyak lah, memang 18 lah. tahun 18 dah. tahun. Tak boleh je. ingat lah. Cuma yang boleh ingat itulah Jeritan Sepi, Cerita Kubur, apa ni 6x7 yang cerita popular abang boleh ingat. Yang macam lain tu tak. Hi bro. Hi bro. Ada hi bro. Peminat. Ini peminat. Kenapa peminat? Belakang tabir. Yes. Jadi Belakang bila that Jeritan Sepi punya period tu 2000 sampai 2003 itu kira banyak job lah Belan. Kira macam mana dia punya popularity naik apa? Popularity naik mesti naik meh. Pasal siapa semua tengok TV lah. That time TV je yes, bermandang TV telefon. correct. Betul lah. Saya suka tengok itu dulu. Suka tengok tu Alfa Reza Orang ni Pasal tapi itu lain lah. Itu saya muda-muda apa. So tapi yalah dia cerita. Okay dulu itu time 2001 2002 ketika saya belum masuk into entertainment industry langsung. Saya masuk dalam 2005 gitu 2007. So saya tengok drama tu as a normal person yang tengok TV lah. Tapi dia punya suka tu nak tengok tu lain macam tau. Dia punya tarik tu nak tengok. Tarikan dia. Tarikan dia punya storyline, dia punya apa. Kita tahu acting lah. Tapi kenapa dia punya macam sampai dia tu lain macam. Sebab kita sebab dalam cerita tu kita kebanyakan semua menjiwai cerita tu. Yalah. Menjiwai cerita tu bagus. Dialog satu yang Abalan lupa, masih ingat sekarang itu Aiman anak. Dia duduk dengan Abalan dekat satu corner tu, dia cerita drama dialog dia. Dia tanya, "Pa, kenapa hidup kita susah?" Dialog bapak dia cakap apa? Sebenarnya kita bukan susah. Kita tak senang aja. Itu dialog very dalam. Ini script writer pun penting skrip. Dia tulis skrip. Dialog dia. Pak, kenapa kita hidup susah? Sebenarnya kita kan susah, cuma kita tak senang aja. Dalam tu. Yalah. Meaningful Itu dialog masih sampai sekarang. Ya, the writer of the story also baik gila lah. Dia punya storyline everything. Baik dengan yelah tengok balik macam ada Aaron Aziz. Yalah, ada siapa lagi? Ada banyak tau quite big name yang sekarang dah kadang-kadang drama macam gini very good, very popular, bagus. Tapi kadang-kadang orang ini nak cakap pun bersalah, tapi cakap je lah. Cakap ni omol kita omol. Dia matikan cerita tu. Yes. Maksudnya? Okay. Dalam cerita Jeritan Sepi ni episod yang terakhir lah, episod yang ketiga ni, bila hidup kita dah susah gini ni, dia campur pula cerita lain tau. Family lain. Jadi dah tak sama link lagi cerita tu, dah tak sedap. Jadi faham. Kenapa tak Jeritan Sepi terus macam apa ni Puah Cukang? Family dia je. Yes, correct. Family dia je. Okay. Yes. Tapi bila dia dah drama ni dah campur family lain masuk, dah cerita tu dah ke lain. Dah lari lah. Dia feel lah lari sikit lah. Dah lari di situ dia stop. Traumatik gitu Okay, saya ada satu soalan since Abang Lan tengah berbual pasal topik talk ni show ni kan. Okay, bila Abang Lan cakap macam like dia dah tukar dia pay attention ni semua, who decide macam to make that call lah, macam like to focus jalan cerita macam mana? Is it the script writer ke, director ke, atau bigger body lah? Bigger body lah. Itu tadi cakap. Yes. Tadi tanya diri sendiri. That's the point. Ini saya tanya diri sendiri, nak terkeluar ni. Sekarang dah terkeluar ni. Tak ada jawapan. Tak dapat jawapan. Cuma tahu dalam hati je. Tak ada jawapan. Betul. Jadi yang Jeritan Sepi tu dapat award apa, Bang Lan? Ni nak tahu juga ni. Jeritan Sepi ni dapat award banyak juga. Macam Cik Lin menang. Drama tu cerita the best lah. Of course, definitely. Dapat macam-macam pelakon baik lah, pelakon lelaki baik, tambahan semua dapat. Abang dapat pelakon lelaki terbaik itu buatlah siapa ni live record. Buat dekat Downtown East. Okay. Buat kat Downtown East. Itulah apa ni pesta perdana kita live record.
Ablan menang pesta perdana pelakon lelaki terbaik dapat $500. Alhamdulillah. Dapat duit lah. Dapat duit. Tapi yang lain ni tak dapat duit dia. Tapi yang Ablan ni bikin live record dia kasi kita duit. Alhamdulillah. Itu yang satu yang dapat duit punya. Yes. Yang lain award Award lah. recognition lah, award je lah. Okay. Tapi bila dapat tu 500, macam-macam kawan tanya, "Lah nak cam?" Adam Road. Alah, of course lah. Biasalah tu. Habis. Keshing. Habis. Gitu je. Macam gitu je. Itu pun macam-macam kawan semua nampak. Macam, aku tak pernah nampak engkau sebulan. Tak ada, aku busy lah. Tapi cerita banyak drama belum lakon pun, cerita yang bagus-bagus pun macam cerita dulu, cerita sampai jadi cerita ni jadi sampai kematian. Cerita apa tahu, cerita apa ni, Watan. Cerita Watan. Kita pelakon-pelakon Singapura ni pergi Indonesia, kita pergi Tanjung Pinang. Okay. Duduk kat sana. Kita duduk kat hotel. Lepas tu bila kita nak pergi seberang, nak pergi Pulau Siambang, nama Pulau Siambang, nak berlakon kat pulau ni. Okay. Sampai kita berlakon sampai nak sampai habis series tu, satu hamba Allah ni, pelakon ni meninggal. Sakit apa? Kena sakit malaria ke? Dengue. Okay, stop. Sekejap. Kita sambung lepas ni. Zan. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. Tangkol pun tangkol lah.